Ayu Mi Udang Telok Kumbang. Masakan berasaskan udang. Yang ni kedai legend guys. Bila aku mai sini aku teringat nostalgia makan mi udang antara yang paling sedap dalam Penang daripada dulu sampailah ni. Dia sebelum zaman viral TikTok lah apa benda ni semua. Ayu Mi Udang ni memang dah jadi pilihan orang Pulau Pinang untuk main makan. Apa tengoklah kedai depa pun luas. Nak duduk kat mana semua selesa. Memang best. Untuk satu pinggan dia akan timbang 100 gram udang. Selalunya dia akan bagi lebih lah. Yang bestnya kat sini kuah depa ni dia akan masak balik tau. Bau fresh. Udang-udang semua pakai udang lauk. Depa ditaruh kuah kat atas. Memang sur guys. Harga dia RM22. Hampa akan dapat udang saiz-saiz lalakan rumbu yang besar ni. Lagi satu dia ikut harga pasaran udang lah. Dan bagi aku harga RM22 ni dengan portion yang banyak ni dia sangat berbaloi dan memang kenyang. Mi udang yang sedap ni dia berlandaskan udang yang fresh. So kalau udang fresh, mi confirm sedap. Ayu Mi Udang dia buka setiap hari kecuali hari Isnin dengan hari Selasa. Buka pukul 1 petang sampai pukul 10 malam. Hampa search Ayu Mi Udang. Selain pada mi udang, hampa boleh order nasi goreng udang, bihun goreng udang, Maggi goreng udang pun ada. Semua harga sama juga, RM22. Memang sur guys. Udang dia fresh, tak tahu nak hapak. Ayu Mi Udang ni memang TikTok aku bagi 10/10. Ayu Mi Udang mesti mari. Hampa tak mari, hampa tak lanji.